Hari ni aku nak expose dan battle pasir cassava dari brand ni. Round 1. Frosty Pearl guna 6 level anti-dusting vacuum system. Sebab tu macam tak ada debu je tu. Kalau brand lain kau tengok lah debu dia macam mana. Round 2. Clumping test. Untuk clumping test kita kena tengok sama ada clumping dia nampak natural ataupun penuh dengan bahan-bahan pelik macam clumping agent dan gum. Biasanya memang semua pasir cassava akan clump. Tapi yang kita nak tahu, diorang ni ada campur bahan-bahan yang tak elok ataupun tidak. Korang tengok, cassava liter tak sepatutnya nampak blender macam ni walaupun baru tuang air. Ini sampai melekat tangan man. Kalau kita tengok Frosty Pearl pula, bila kita pecahkan dia nampak cantik dan kemas. Tak ada melekat-lekit. Round ketiga. Untuk order control pula, Frosty Pearl guna activated charcoal bits, enzyme, baking soda, dapat lagi anti-odor pack untuk betul-betul kontrol bau najis kucing. Dijamin tak ada perfume murah. Kalau korang perasan pasir kucing korang mesti ada benda-benda biji ni kan. Ada yang warna biru, ada yang warna pink. Korang tengok ni. Yang ini kalau Frosty Pearl kita pakai high quality charcoal yang aktif untuk bantu odor control. Okey, kalau kita tengok brand ni pula, bila kena air dia hilang. Ini dah macam sabun deterjen. Bang, kenapa kau letak deterjen dekat dalam pasir kucing ni? Cakap dengan aku. Lepas tu aku test lagi nak tengok berapa bersih and natural cassava yang diorang claim ni. Kalau warna kelabu atau kuning semacam berkeladak, dari situ kita boleh tahu mesti filtering dan proses tak teliti. Dan biasanya mesti ada campur gum ataupun glue atau limestone. Korang tengok lendir dia macam mana. So saya dah expose and compare Frosty Pearl dengan brand cassava kat liter ni. Okay. Komen dekat bawah, brand cassava apa lagi korang nak kita compare? Komen sekarang.